Hello, hello. Okey, jom market update untuk gold. Dah pukul 12.46 pagi dah masuk 14 Oktober dah. Okay, so candle daily ni akan tutup pagi nantilah. So kita nampak candle ni solid naik kan. Sekarang dia straight pergi ke top BB. Jadi top BB adalah resistance di daily. Okay, so formula multi time frame kena clear lah. Kalau ini resistance dia nak jatuh, dia perlukan bacaan validation dekat H1. Okay, sekarang kita pergi kat H4. Apa yang kita nampak, low BB masih lagi kembang. Okay, jadi ada potensi nak jadi momentum up tu memang ada. Okay, so kita pergi kepada H1 pula. Okay, kita perhatikan tadi pattern yang biasa berlaku, momentum up dan low BB kembang, and then MA50 cross mid BB. Okay, dan sekarang MA100 ni dah mula keluar BB. Tu tandanya kenaikan tu dah mula lemah. Okay, so kat sini momentum up, kemudian candle-candle open and close di dalam BB, dan dia punya price kat sini lebih tinggi dari momentum up tu. So ini salah satu tanda MHP lah. Okay, so jikalau tak berjaya pecah top BB ni untuk jadi momentum up, ini adalah tempat cantik untuk cari peluang sell. So apabila ini kalau katakan top BB tu tak pecah kan, kemudian dia jatuh, ini adalah tempat reversal lah kita panggil kan, from mid to top BB, dan candle ni rapat dengan top BB, maksudnya sell at resistance lah. Okay, so kena ingat daily nak jatuh, H1 ni kena jatuh dulu. So dia punya support yang terdekat di H1 adalah di sini, candle kuning yang terdekat. Ini highest point, ini candle support terdekat. So kalau nak tunggu, bolehlah tunggu dulu dia break support, at least ada tambahan reason of entry kita kenapa kita nak sell. Kalau kita nak sell sekarang, hanyalah semata-mata zone MHB dan resistance top BB tu. Dia boleh je close terus jadi momentum up lagi sekali. So kalau nak tambah reason of entry, nak entry dengan sebab lebih dari satu, kena tunggulah BB1 break dulu. Okay, jadi kalau kita nak scan candle H1 ni, kita buka lah profile yang kedua, iaitu gold 5 time frame. Okay, so apa yang kita lihat kat sini adalah 5 time frame. Kiri H1, M30, M15, M5 dan M1. So apa yang kita perasan, semua garisan MA200 di bawah menandakan uptrend, even di M1 sekalipun. Jadi kalau nak ambil peluang sell, contoh dekat H1 punya top BB tadi kan, resistance kan, mungkin boleh tunggu kat sini MA200 berada di atas, ataupun kita namakan dia sebagai desk cross lah. Jadi kalau betul trending, M1 start dulu jatuh, then dia akan menuju ke M5 punya roadblock kat sini. So bila dia sampai dekat zone roadblock nanti, sama ada dia boleh reject dan naik semula, ataupun dia boleh pecahkan roadblock ni dan jatuh membuat bacaan death cross. Kalau itu yang berlaku, dia buat pattern yang sama lah apa yang M1 buat. Jadi dia pergilah ke M15 punya roadblock pula. So buka 5 time frame ni memang sangat simple, straight to the point, straightforward kan. So kita perlu monitor. Okay, so untuk yang 4 time frame ni daily, kita tengok potential momentum up lagi sekali disebabkan disokong oleh H4 punya kenaikan. 2 BB masih kembang, MA50 masuk BB. Nanti mungkin kalau naik momentum up lagi, kita akan nampak low BB ni dia akan cross MA50. Jadi apabila ketiga-tiga traffic light ni dah keluar BB, itu salah satu tanda indicates yang kenaikan tu dah mula lemah. Sekarang ni masih ada kekuatan lagi ni, H1 macam ni, H4 pun macam ni. Alright, so teruskan monitor. Esok candle daily keluar yang baru, kita tengok ada tak tanda-tanda dia nak reverse. Kalau tak ada, still all time high lagi sekali. Okay, dah berapa lama dah, berapa hari ni, tengok berapa minggu ni kan, solid momentum up weekly. So all time high, all time high, all time high. Kita tengok dia akan retrace, jangan risau. Okay, alright, so good luck. Assalamualaikum, bye bye.